Aku Hana. Aku baru melangkah ke alam pekerjaan. Hari ini hari pertama aku masuk ke syarikat. Pertemuan aku dengan seorang wanita yang bernama Jane menjadi orang pertama yang menyapa aku dengan baik. Zara sambut kedatangan aku di kaunter pendaftaran. Wajahnya yang polos dan naif meyakinkan aku yang syarikat ni melatih pekerjanya bersikap profesional dan berintegriti tinggi. Ini pula Sarah, gadis kecil yang bawa aku ke tempat duduk aku. Sarah ni orang yang santai je, banyak cakap. Celoteh dia buat aku senang. Tempat duduk aku sebelah Kak Su. Awal-awal lagi Kak Su dah bagi tahu, jangan pelik kalau bos senyum lebih manis dari madu. Itu maksudnya tender nak buka. Tapi masa tu aku tak faham sangat apa yang Kak Su maksudkan. Tak lama lepas tu, ada staf lelaki yang bernama Encik Ali panggil aku. Nancy pun cepat-cepat datang dekat tempat Encik Ali. Kata mereka, integriti tu macam diet. Semua orang tahu, tapi tak semua orang yang sanggup amalkan. Kadang-kadang kena pilih, perut kenyang atau hati tenang. Tak habis aku proses kata-kata staf dekat sini, muncul pula Puan Siti. Puan Siti ni mentor aku. Dia kata, integriti mahal harganya, tapi maruah lebih mahal kalau hilang. Tak cukup dengan tu, Encik Khairul pula datang. Lepas tu dia bagi satu fail dengan lirikan mata yang tajam, seolah-olah nak bagi amaran dekat aku. Tapi kenapa? Encik Razak datang kat meja aku dan bagi kata-kata penghargaan sebab aku sudi bekerja dekat syarikat dia. Aku ingat lagi kata-kata dia. Tak semua benda kita perlu ikut peraturan. Kita hanya perlu bermain. Lepas waktu makan tengah hari, aku diminta hadir ke bilik mesyuarat bersama-sama semua staf yang lain. Tapi aku rasa macam ada sosok yang hilang dalam bilik tu. Rupa-rupanya mesyuarat tergempar diadakan sebab ada projek baru nak dibuka. Projek bernilai RM2 juta. Encik Razak kata, cepat atau lambat semua bergantung kepada siapa yang bijak menguruskan urusan dalaman. Staf-staf yang lain macam faham dengan maksud Encik Razak, dan aku perasan ada sesuatu yang tak kena. Lepas waktu mesyuarat, aku berdepan dengan Encik Razak. Walaupun aku baru sehari kerja dekat sini, tapi aku tak boleh berdiamkan diri. Semua staf berkumpul dekat pantry. Suasana gamat dengan suara-suara sinis dan pandangan jelik ke arah aku. Tapi Sarah dan Puan Siti tetap bagi kata-kata semangat dekat aku. Walaupun ada yang tak puas hati dengan kelantangan aku bersuara. Aku berjumpa dengan Jane, orang pertama yang aku kenal dan staf yang paling lama bekerja dekat syarikat ni. Ada sesuatu yang perlu dirungkaikan. Sekarang aku mula nampak, kalau aku diam, aku selamat. Tapi sampai bila aku nak hidup dalam dunia yang penuh tipu helah ni? Sampai bila nak panggil rasuah sebagai rezeki? Puan Siti adalah tulang belakang aku. Orang yang percaya dengan nilai integriti dan hidup bermaruah. Mungkin juga ada seseorang yang tolong aku untuk keluar dari kegelapan ni dalam diam. Dan bila mereka dibawa keluar dari pejabat, digari di hadapan semua, aku tak senang, aku tak bangga, aku cuma lega. Hari ni aku tahu, hero dalam kes ini ialah Lina. Bergerak dalam diam, tapi ada rahsia yang dipendam. Dan akhirnya, korupsi terpadam.